Inilah kawan-kawan semua kehidupan kami. Setiap musim tengkujuh di ujung tahun, musim tengkujuh kami kena hada banjir yang menyebabkan tanaman kami rusak dan ternakan kami mati. Lepas musim tengkujuh nih kami kena hadap musim kemarau pula. Akibat dari kemarau pun sama dengan akibat dari musim tengkujuh juga. Tanaman kering dan ternakan mati akibat stroke haba. Orang kampung macam kami amat tidak bernasib baik. Sebab nasib kami tidak terbelah dan tidak dipedulikan oleh pihak berwajib. Kalau kami membuat aduan pun mereka tak layan. Katanya kes terpencil tak penting. Sebab masalah kecil je. Begitulah hidup kami semua sebagai orang kampung setiap tahun. Tak tahu bilakah penderitaan kami akan berpenghujung. Kempeng ini dijalankan bertujuan bagi menjadikan negeri Kelantan bebas banjir. Oleh kerana anda telah terlalu banyak menderita, saya merasa terpanggil untuk memberi kesedaran kepada anda tentang hak-hak anda sebagai mangsa banjir. Sebenarnya anda mempunyai hak untuk menyaman pihak berwajib di atas alasan gagal menjalankan tugas, sekiranya anda mahu. Anda tidak semestinya menanggung sendirian segala kerugian besar yang anda alami akibat dari banjir yang berlaku. Jika anda mahu, anda boleh mengemukakan saman terhadap pihak JPS bagi tujuan mendapatkan ganti rugi untuk menampung segala kerugian yang anda alami, sama ada kerosakan harta benda, kerosakan pertanian atau anda mengalami kerugian akibat kematian haiwan ternakan anda. Disebabkan kegagalan pihak JPS di dalam menjalankan tugas mereka, anda terpaksa menghadapi kerugian yang besar dan ini meletakkan anda dalam posisi layak dan berhak untuk saman pihak JPS. Soal yuran lawyer anda tidak perlu bimbang kerana anda boleh cas yuran lawyer anda ke atas pihak yang disaman ini, bermakna anda tidak semestinya perlu menjadi kaya untuk mampu buka kes saman sivil terhadap JPS. Apa yang anda perlukan hanyalah bukti-bukti yang kukuh yang berupa suatu rakaman video yang menunjukkan secara jelas bahawa kejadian banjir telah mengganggu kesejahteraan dan keharmonian hidup anda. Jika bukti-bukti anda kukuh, anda mungkin akan dapat menang dengan mudah. Anda berhak sekiranya anda mahu untuk menuntut ganti rugi yang sama nilai dengan kerugian anda untuk menampung segala kerugian anda akibat banjir. Anda juga berhak menuntut ganti rugi bernilai RM30,000 dengan alasan bahawa kegagalan pihak JPS mengurus banjir mengakibatkan ia mengganggu kesejahteraan dan keharmonian kehidupan anda. Soal tempoh saat laku bagi anda untuk mengemukakan kes bagi tujuan saman sivil adalah dalam tempoh 6 tahun. Ini bermakna anda masih boleh mengemukakan kes saman sivil walaupun bagi kejadian yang sudah lepas, yang mana tempoh kejadian tersebut belum melebihi tempoh masa 6 tahun. Untuk makluman anda, Jabatan Pengairan dan Saliran ialah sebuah jabatan yang bertanggungjawab terhadap semua isu air di negara Malaysia. Ditubuhkan pada 1 Januari tahun 1932, iaitu 93 tahun yang lalu. Fungsi utama JPS adalah pengurusan banjir, pengurusan pengairan dan saliran pertanian, pengurusan lembangan sungai, pengurusan zon pantai, pengurusan sumber air dan hidrologi, pengurusan air larian hujan. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sekian. Semoga negeri Kelantan bebas banjir. Thanks for watching. Subscribe our channel.